ke-19 hadis tentang niat. Al-hadis tsani al-azkar lil Imam An-Nawawi wa taqrib al-asanid wa tartib al-masanid lil Imam Zainuddin Al-Iraqi. Peranan hadis kedua, peranan niat dalam Islam. Daripada pertama ada dua kitab, kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi dan Taqribul Asanid wa Tartib Al-Masanid karya Imam Zainuddin Al-Iraqi. Qala akhbarani, mengkhabarkan kepadaku Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani. Qala akhbarani bil azkar Syekh Muhammad Shalih bin Idris Al-Kalantani, ijazah cari ijazah. Qala akhbarana, mengkhabarkan kepada kami Syekh Sa'id Yamani Asy-Syafi'i Al-Makki. Yang kita lompatlah panjang, lompat ke muka surat 21 sampai ni yang hitam, Yahya. An Yahya ibn Sa'id huwa al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Alqamah ibn Waqqas al-Laythi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang Ustaz Rumi dia. Al-Imam Nawawi berkata, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Imam Al-Hafiz Abu Bakar Khalid bin Yusuf bin Al-Hasan bin Ibn Sa'id Al-Maqdisi Al-Nablusi sampai kepada ni daripada Ibrahim At-Taimi, sehingga kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi daripada Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan yakni tertetap dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan. Maka sesiapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa adalah hijrahnya kepada dunia yang diperolehinya atau kepada perempuan yang dia mau nikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Jadi kalau siapa nak berhijrah kata macam sama hijrah sama dia kan, orang nak ubah niat dia, jaga betul niat, jangan sampai lain pada Allah. Sebab ni Nabi bagi amaran, siapa hijrah pada Allah, dapatlah Allah dan Rasul. Tapi kau nak benda lain ke pangkat, kau dapat pangkat lah. Kau dapat nak perempuan ke dunia, itulah kau dapat, Allah tak dapat. Sampai Nabi tegas sebut kepada perempuan pun. Perempuan ni pasal ujian tu pasal lelaki, perempuan kan. Perempuan dia mau nikahi, yang dia mau nikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah padanya. Kau nak perempuan, dapatlah perempuan, tapi Allah tak dapat. Jadi jaga niat. Kedudukan hadis ini merupakan hadis pertama yang bersanad dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, dan juga hadis pertama yang ditulis dalam Sahih Al-Bukhari dengan ringkasan ayat. Dan juga kalau Pak Lang ada kata kitab hadis 40 Imam Nawawi tu, kalau ada Pak Lang terbaca hadis ni, sanad ni dah sambung di situ dah. Jadi kalau beramal dengan membaiki niat dengan sanad ni lagi berkat. Sebab sebenarnya kalau sebut nama sanad ni, nama ulama ni sekitar lagi banyak sebut, lagi berkat banyak. Sebab ada kaedah ulama, bila disebut nama orang soleh, rahmat Allah akan turun. Tapi sebab Palang ada kuzuran kan, jadi kita singkatkan. Dalam Jami' As-Sahih, hadis ini disebutkan sebanyak 7 kali dengan lafaz yang berbeza. Jami' As-Sahih ialah Sahih Bukhari. Di sisi Al-Alamah Al-Muhaddis Ismail Al-Ajluni, riwayat yang mengandungi lafaz begini adalah riwayat yang sempurna. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis ahad lagi amat popular, yang dimasyhur di kalangan ulama hadis, fiqh dan lain-lain. Kalau ulama hadis dengan fiqh dia nak buka kitab, hadis pertama dia akan pakai hadis ni supaya niat jaga diri punya niat, dia nak juga orang belajar tu jaga niat semasa. Peranan hadis ini dalam ajaran Islam. Ini kedua laju Palang. Hadis sekali tu yang dibaca sekali 9 hadis. Dia lupa dia orang. Awak pun kering tekak. Keikhlasan merupakan asas kepada kualiti ilmu dan amal seseorang Muslim. Jadi kalau kita ikhlas, itu ialah nilai kita. Jadi Allah Ta'ala melihat hati serta menilai amalan daripada keikhlasannya. Amalan yang tidak disertai hati yang tulus dan ikhlas, maka tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Jadi bahkan dalam solat pun ulama tasawuf lah kata khusyuk tu pahala. Maknanya dia nilai kita ikhlas. Jadi maknanya kalau kita tak ikhlas pun ibadat sah, tapi tak ada nilai lah. Lepaslah wajib. Amalan seperti sedekah sekalipun tidak diniatkan untuk ditiru oleh orang lain. Apabila ditiru oleh orang lain, maka orang yang ditiru pun mendapat pahala juga. Ini satu permasalahan yang terkeluar daripada makna hadis ini. Ini merupakan suatu kelebihan. Maknanya contoh Pak Lang suka bersedekah. Tiba-tiba seseorang kawan-kawan Pak Lang nampak Pak Lang ni sedekah, pada Pak Lang sedekah ni lain taklah kat pasar malam ke mana kan. Sedekah kat masjid ke, ada orang nampak. Pak Lang pun tak adalah minta orang tengok. Pak Lang pergi dengan Allah Ta'ala, selesai. Dia tengok Pak Lang, Cik Mi tu sedekah, aku dah sedekah lah. Pak Lang dapat pahala. Tu Pak Lang.
bukan kes niat, itu dia kes kelebihan. Muka surat 31. 31. 31.